Keuntungan teras Axiata Group Berhad bagi suku keempat 2025 dijangka merudum kepada sekitar 110 hingga 115 juta ringgit menurut Phillip Capital. Tekanan ini berpunca daripada ketiadaan sumbangan hasil XL selepas penggabungan subsidiari PT XL Axiata Tbk dengan Smartfren Telecom dan Smart Telkom membentuk entiti baharu XL Smart. Firma penyelidikan menjangkakan keuntungan susut tahun ke tahun daripada 169 juta ringgit, namun secara suku ke suku, keuntungan dijangka stabil. Walaupun berdepan tekanan jangka pendek, Axiata kekal fokus pada strategi baharu Axiata 28 yang menyasarkan pertumbuhan terkawal dan pulangan tinggi kepada pemegang saham menjelang 2028. Pelupusan kepentingan Axiata dalam Edotco dijangka selesai pada 2026, namun risiko pasaran Indonesia boleh menunda penjualan LinkNet yang 73.5% dipegang kumpulan ini. Dengan strategi jangka panjang dan fokus kepada ekonomi digital, Axiata berusaha mengekalkan daya tahan dalam pasaran telekomunikasi serantau.